Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan resepi yang cukup simple, iaitu sayur buncis campur tauge. Untuk bahan-bahan di sini saya ada bawang merah, kemudian diikuti dengan bawang putih, lalu saya juga ada cili. Kalau nak pedas boleh letak lebih, dan saya ada daun bawang. Lalu bahan utama kita iaitu kacang buncis. Ni saya potong-potong macam ni je. Dan untuk bahan tambahan, di sini saya ada tahu dan juga tempe. Kebetulan semalam ada sisa, jadi daripada tak termakan, baik kita campur. Dan tauge. Untuk daun bawang di sini saya potong-potong terlebih dahulu. Ni saya letak akhir je untuk cantik-cantik. Nah, ini dia. Lalu untuk bahan-bahan yang tadi tu pula, macam bawang merah dan juga bawang putih, saya akan tumbuk sehingga lumat. Jika misalnya anda malas nak tumbuk, tak apa, kisar je. Tapi macam saya lebih suka tumbuk lah kalau tumis menumis ni. Tak tahulah, saya rasa kalau bahannya ditumbuk tu macam lebih sedap gitu. Nah, ni dia dah pun lumat. Lalu di sini saya tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Kemudian kita ambil ke semua bahan-bahan yang telah kita tumbuk tadi tu. Jika misalnya minyak dah panas, bolehlah tumis bahan tersebut sehingga jiram kiri kanan depan belakang, bau. Dan juga bahan tumisan kita sedikit kari. Nah, kemudian bolehlah masukkan kita punya buncis. Lalu kita tumis sebentar. Kemudian saya tambahkan air supaya elak daripada dia hangus lah. Untuk kuantiti air ni sesuaikan dengan selera masing-masing, nak seberapa banyak. Lalu jangan lupa tambahkan garam sesuai selera dan juga penyedap rasa ataupun MSG. Ni bagi yang guna lah, yang tak guna boleh skip. Lalu saya tambahkan bahan tambahan macam tempe dan tahu. Kalau tak ada tak apa, boleh skip je. Ni sebab ada sisa je, jadi saya tambah. Nah, kemudian kita bolehlah masukkan kita punya toge. Tak perlu lama pun, sebab saya kalau masak sayur-sayuran ni, saya suka dia crunchy lagi. Saya tak suka kalau sayuran saya tu lembek. Ni kita oseng-oseng kejap lah, ataupun kita tumis-tumis sebentar. Siap dah pun. Macam itu je menu kita lah. Sekali saya tambahkan daun bawang dan juga cili. Simpelkan menu kita pada hari ini merupakan menu masakan rumahan yang biasa je, tapi rasanya pun sangatlah sedap makan dengan nasi putih dan juga ikan goreng. Simple tapi sedap. Jangan lupa cuba, okey? Selamat mencuba. Bye-bye. Oh ya, lupa, kalau suka jangan lupa tekan like dan jangan lupa untuk subscribe for more video, sebab saya akan kongsikan lebih banyak lagi resepi yang menarik.